Yeah, yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Ildani binti Ahmad Kamil, nombor matrik C24A1800. Kami dari kumpulan 1. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang pemasaran digital melalui multimedia. Pada hari ini, selaku moderator, bagi sesi podcast ini, saya ingin memperkenalkan setiap panel jemputan kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Nur Atira binti Azani, memegang nombor matrik C24A2194. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Alia Fatihah binti Mahadi, memegang nombor kad matrik C24A1997. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fashana Biha binti Baharudin, memegang nombor kad matrik C24A1806. Okey, baiklah. Terima kasih atas pengenalan diri sebentar tadi. Untuk kita berbincang dengan lebih lanjut berkenaan pemasaran digital melalui multimedia ini, bolehkah saudari Atira untuk memberitahu dengan lebih terperinci dan juga jelas apa itu pemasaran digital melalui multimedia? Terima kasih saudari Idani. Perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape pemasaran global dan cara perniagaan berinteraksi dengan pelanggan. Pemasaran digital kini menjadi strategi penting untuk memastikan daya saing perniagaan, khususnya dalam ekonomi tanpa sepadan. Ia merujuk kepada penggunaan internet dan platform digital seperti media sosial, ejen carian dan e-dagang untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan. Dalam perniagaan masa kini, pemasaran digital bukan sekadar alat promosi, malah menjadi pemangkin perluasan pasaran dan peringkat tempatan ke antarabangsa. Platform seperti Facebook Ads, Google Ads, Instagram, YouTube serta Shopee dan Alibaba membolehkan usahawan mencapai pasaran global dengan lebih pantas, kos efektif. Di Malaysia, pemasaran digital memainkan peranan penting dalam membantu PKS bersaing di peringkat antarabangsa. Kejayaan melalui Matrade menyokong usaha ini dengan memperkenalkan inisiatif seperti e-Trade 2.0 dan e-Bizlink selari dengan pelan My Digital bagi memperkukuhkan keupayaan pemasaran digital dan ekspor usahawan tempatan. Oleh itu, pemasaran digital bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan dalam perniagaan moden kerana keupayaannya menghubungkan perniagaan tempatan ke pasaran global serta menyumbangkan kepada pembangunan ekonomi negara. Terima kasih atas penjelasan sebentar tadi. Okey, untuk kita mengupaskan lebih lanjut berkenaan topik ini, bagi saudari Atira, adakah elemen multimedia relevan dalam pemasaran digital pada masa kini? Bagi menjawab pertanyaan saudari Idani tadi, pemasaran digital melalui multimedia ini sangat relevan untuk masa kini disebabkan macam umum kita mengetahui bahawa zaman kini pun begitu banyak sekali perkembangan teknologi di mana semua manusia dalam dunia ini diorang hanya mencari maklumat di hujung jari. Jadi sangatlah relevan untuk kita memasarkan produk kita secara multimedia sebab daripada situ kita punya kos lebih rendah dan pencapaian untuk audiens mendapat maklumat pun lebih menarik dan efektif. Okey, baiklah. Seperti yang dibicarakan oleh saudari Atira sebentar tadi, elemen multimedia dalam pemasaran digital ni sangatlah relevan. Oleh hal itu, bolehkah saudari Alia menceritakan ataupun membahaskan tentang apa itu elemen multimedia yang terdapat dalam pemasaran digital pada masa kini? Terima kasih saudari Idani atas persoalan itu tadi. Seperti yang kita tahu, elemen multimedia ialah komponen yang digunakan untuk menghasilkan kandungan pemasaran yang menarik, interaktif dan juga berkesan dalam platform digital. Jadi gabungan ini sangat membantu untuk kita menyampaikan mesej dengan lebih jelas serta mampu menarik kepercayaan pengguna. Jadi elemen yang pertama adalah teks. Elemen teks ialah komponen asas dalam pemasaran digital yang kita gunakan untuk menyampaikan mesej kepada audiens. Teks biasanya hadir dalam bentuk slogan, caption media sosial ataupun tajuk dan ajakan seperti beli sekarang atau klik di sini. Jadi penulisan yang ringkas
dan jelas mampu membantu kita menarik audiens untuk memahami maklumat dengan lebih cepat dan serta mendorong mereka untuk terus membuat tindakan. Elemen multimedia yang kedua adalah elemen grafik. Elemen grafik pula ia melibatkan penggunaan imej, warna dan juga rekaan visual yang mampu menarik perhatian audiens ataupun pengguna. Visual yang kemas dan kreatif dapat menjadikan kandungan pemasaran kita kelihatan lebih profesional serta mudah dipahami. Sebagai contoh, poster digital, infografik dan gambar produk yang sering kita gunakan untuk menyampaikan maklumat secara visual dalam masa yang singkat. Seterusnya, elemen yang ketiga iaitu elemen audio. Seperti yang kita tahu, elemen audio ini sering digunakan untuk kita menyokong mesej dalam pemasaran melalui bunyi, muzik latar dan juga suara latar. Jadi dengan adanya audio, ia membantu kita untuk mewujudkan emosi dalam sesuatu suasana. Sekaligus ia membantu audiens untuk mengingati sesuatu jenama dengan lebih mudah. Sebagai contoh, penggunaan muzik ceria atau latar suara yang jelas dalam video promosi dapat meningkatkan daya tarikan pelanggan. Seterusnya elemen video. Elemen video ini merupakan antara elemen paling berkesan dalam pemasaran digital kerana ia menggabungkan teks, visual, audio dalam satu kandungan. Jadi melalui video, maklumat dapat disampaikan dengan lebih jelas dan juga menarik. Jadi sebagai contoh, video promosi, testimoni pelanggan serta kandungan pendek seperti TikTok dan Reels sering mendapat perhatian tinggi kerana mudah ditonton dan mudah dikongsi oleh pengguna. Seterusnya, elemen animasi. Elemen animasi ini pula digunakan untuk menerangkan maklumat atau konsep yang agak sukar dengan cara yang lebih santai dan mudah difahami. Animasi seperti motion graphic atau video penerangan produk mampu menjadikan kandungan lebih menarik dan tidak membosankan. Penggunaan animasi ini juga sangat sesuai untuk kita menarik minat golongan muda serta membantu audiens memahami fungsi produk dengan jelas. Jadi secara ringkasnya, penggunaan elemen dalam multimedia seperti teks, audio, grafik dan juga animasi dalam pemasaran digital ni membantu kita untuk menyampaikan mesej dengan lebih menarik dan juga berkesan. Gabungan ini bukan sahaja mampu memudahkan pemahaman audiens tetapi ia juga mampu meningkatkan minat, penglibatan, keberkesanan dalam sesuatu strategi pemasaran. Apa yang telah diperkatakan oleh saudari Alia ni sangatlah menepati elemen-elemen multimedia. Antaranya adalah seperti elemen teks, grafik, audio, video dan juga animasi. Elemen-elemen multimedia seperti ini merupakan elemen-elemen yang sangatlah penting untuk diletakkan dalam pemasaran digital atau lebih dikenali sebagai digital marketing. Dengan menggunakan elemen-elemen seperti teks, grafik, audio, video dan juga animasi ini, strategi pemasaran sesebuah perniagaan itu dapat ditingkatkan. Baiklah, sekarang saya akan memberikan pandangan saya terhadap platform pemasaran digital multimedia dan kepentingannya dalam dunia perniagaan pada masa kini. Pada era digital sekarang lah kan, platform pemasaran digital ni dia menjadi sangat penting kerana ia membantu perniagaan untuk berinteraksi dengan pelanggan secara talian serta dia sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para pekerja lah. Kemudian pemilihan platform-platform yang sesuai dapat memudahkan pengurusan kempen pemasaran dan juga menjadikan strategi perniagaan ni lebih berkesan. Bagi saya, platform pemasaran digital ni dia merujuk kepada alat atau sistem yang digunakan untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan melalui internet lah misalnya. Antaranya yang kita tahu seperti media sosial, laman web, email, blog dan juga platform video dalam talian seperti YouTube. Pada masa kini, disebabkan penggunaan internet yang semakin meningkat,
Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube telah menjadi medium utama dalam pemasaran kerana ramai masyarakat kini menggunakan platform media sosial yang saya cakapkan sebentar tadi. Dan penggunaan platform dalam pemasaran digital ni, dia memudahkan interaksi secara langsung dengan pelanggan melalui alam maya lah, kita boleh cakap. Okey, kemudian melalui platform ini, perniagaan boleh menggunakan elemen multimedia seperti gambar, video, audio, animasi dan juga grafik yang interaktif untuk menarik perhatian pelanggan. Contohnya, sebagai contoh, produk kosmetik. Produk kosmetik pada masa kini banyak menggunakan video-video yang tutorial solekan, orang cakap, untuk perempuan. Produk makanan menggunakan gambar dan video yang menarik selera untuk kita lihat. Semua yang dipasarkan dan ditayangkan melalui iklan tersebut, berikut tu merupakan elemen-elemen multimedia yang disatukan dalam satu video dan sekaligus menghasilkan satu video yang amat menarik untuk dilihat oleh para pelanggan, penonton dan sebagainya. Malaysia, pada masa kini kita terkenal dengan Khairul Aming. Betul? Okey. Pepengaruh seperti Khairul Aming berjaya memanfaatkan pemasaran digital multimedia dengan menghasilkan video kreatif di Instagram dan juga TikTok untuk mempromosikan produk sambalnya, produk-produk yang dikeluarkan oleh beliau. Okey, pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan interaksi sesama pelanggan, malah ia mengukuhkan kesedaran jenama sambal nyet. Betul? Betul, sambal nyet. Ya. Okey, apa yang dapat saya simpulkan, pemasaran digital multimedia sangat penting kerana ianya mampu untuk menjangkau pasaran yang lebih luas, menyampaikan maklumat dengan lebih menarik dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap jenama. Dengan penggunaan platform dan elemen multimedia yang betul, pemasaran menjadi lebih efektif dan juga berdaya saing pada era globalisasi ini. Okey, saya akan ajukan soalan yang seterusnya kepada Cik Farisha, iaitu apakah kelebihan pemasaran digital melalui multimedia pada masa kini? Terusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan pemasaran digital melalui multimedia. Pemasaran digital melalui multimedia mempunyai kelebihan sangat ketara dalam menyampaikan maklumat kepada pengguna secara lebih berkesan dan berimpak tinggi. Penggunaan elemen multimedia seperti video, grafik, animasi, audio dan teks mampu menarik perhatian audiens dengan lebih pantas berbanding kaedah pemasaran tradisional yang hanya bergantung kepada teks atau imej statik. Kandungan yang bersifat visual dan interaktif ini bukan sahaja menjadikan penyampaian maklumat lebih menarik, malah dapat meningkatkan minat pengguna untuk terus berinteraksi dengan jenama atau produk yang dipromosikan. Selain itu, pemasaran digital melalui multimedia memudahkan pengguna untuk memahami mesej yang ingin disampaikan. Gabungan visual dan audio membantu menjelaskan maklumat yang kompleks dalam bentuk lebih ringkas dan mudah difahami. Contohnya, video demonstrasi produk atau animasi penerangan perkhidmatan dapat membantu pengguna memahami fungsi dan kelebihan sesuatu produk dengan lebih jelas berbanding penerangan bertulis yang panjang. Keadaan ini secara tidak langsung meningkatkan tahap kepercayaan pengguna terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Kelebihan lain pemasaran digital melalui multimedia ialah keupayaannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batasan geografi dan masa. Melalui platform digital seperti media sosial, laman web dan aplikasi mudah alih, kandungan pemasaran boleh diakses oleh pengguna pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Hal ini memberi peluang kepada perniagaan kecil, usahawan dan organisasi untuk memasarkan produk mereka ke peringkat nasional malah antarabangsa dengan kos yang lebih rendah berbanding pemasaran konvensional. Dari segi kos, pemasaran digital melalui multimedia adalah lebih menjimatkan dan fleksibel. Walaupun penghasilan kandungan multimedia memerlukan kemahiran dan kreativiti, kos keseluruhannya masih lebih rendah berbanding iklan televisyen, radio atau media cetak. Tambahan pula, kandungan digital boleh digunakan semula, dikemas kini dan disesuaikan mengikut keperluan semasa tanpa memerlukan kos yang tinggi. Ini menjadikan
Pemasaran digital sebagai pilihan strategi yang berkesan untuk perniagaan yang mempunyai bajet terhad. Akhir sekali, pemasaran digital melalui multimedia membolehkan interaksi dua hala antara perniagaan dan pengguna. Pengguna dapat memberikan maklum balas melalui komen, perkongsian, tanda suka atau mesej secara langsung. Manakala, pihak pemasar pula dapat bertindak balas dengan cepat dan berkesan. Penjelasan berkenaan dengan kelebihan pasaran digital melalui multimedia yang disampaikan oleh Cik Farisha membuka ruang kepada kita bahawasanya pada masa kini ramai kios-kios kecil yang menggunakan apps Canva untuk menghasilkan satu iklan-iklan untuk mempromosikan produk mereka. Oleh hal yang demikian, pemasaran digital melalui multimedia ni mempunyai pelbagai manfaat kepada orang ramai. Jadi saya ingin saudari Atira, bolehkah anda menceritakan tentang rumusan ataupun ringkasan tentang pemasaran digital melalui multimedia yang kita bincangkan pada hari ini? Terima kasih saudari Idani. Okey, secara keseluruhannya, pemasaran digital melalui multimedia memainkan peranan penting dalam perniagaan moden yang dipacu oleh teknologi digital. Penggunaan elemen multimedia seperti teks, grafik, audio, video dan animasi menjadikan kandungan pemasaran lebih menarik, kreatif dan mudah difahami, sekaligus meningkatkan keberkesanan penyampaian mesej kepada pelanggan. Pemilihan platform digital yang sesuai seperti media sosial, laman web, email dan platform video dalam talian membolehkan perniagaan menjangkau pasaran yang lebih luas tanpa batasan masa dan geografi. Kandungan multimedia yang interaktif turut meningkatkan pelibatan pengguna, membina kesedaran jenama serta mengukuhkan hubungan antara perniagaan dan pelanggan. Selain itu, pemasaran digital melalui multimedia menawarkan kelebihan dari segi kos, fleksibiliti serta analisis data yang membantu menilai kebersihanan secara berterusan. Sokongan kerjaan melalui agensi seperti Matrix juga membantu usahawan tempatan khususnya PKS menembusi pasar global dengan lebih berdaya saing. Kesimpulannya, pemasaran digital melalui multimedia bukan lagi pilihan tetapi satu keperluan untuk memastikan kelangsungan dan daya saing perniagaan dalam era ekonomi digital. Sekian itu sahaja daripada saya. Hasil daripada perbincangan kita pada hari ini bersama panel-panel jemputan kita adalah saya boleh ringkaskan bahawa jelaslah bahawa pemasaran digital melalui multimedia ni dia sangatlah membantu perniagaan untuk memasarkan produk secara kreatif dan inovatif dan ianya amatlah berkesan dalam dunia digital pada hari. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk membicarakan tentang pemasaran digital melalui multimedia.